Dia punya, apa tengok video aku sebelum ni, dia selerak. Itu aku buat wave, aku tunjuk gambar. Hak ni untuk orang tikam batu boleh main ni. Adi Motorsport. Sebenarnya ni cara tak langsung lah. Ni semua tunggu motor. Semua tunggu motor. Ni semua geng-geng tunggu motor tu. Ya. Sudah disayang tertinggal, kau buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis, sarungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh mimpi. Ini X5 kita. Macam nampak okey. Baik. Abang nama apa? Adi. Adi. Ini kedai abang. Kedai abang. Aku pun deal dengan dia. Sebenarnya kan, hak ni kan. Ni orang panggil apa ni? Anak macam malu-malu. Macam malu-malu. Dah sebenarnya ni orang panggil apa ni? Servis macam ni. Orang panggil apa? Detailing lock dalam pun. Detailing. Sebenarnya ni kalau ikutkan, hak ni orang selerak itu kan. Dia punya, apa tengok video aku sebelum ni, dia selerak. Lepas tu dia tolong cat balik. Dia tolong cat semua benda. Ni orang panggil armrest. Armrest. Pandai aku. Ingat aku bisa-bisa. Ni sebenarnya ni dia pun nak polish, tapi aku tak mau sebab aku nak tukar lain sikit. Orang tu standard lah, warna-warna hitam kan. Warna hitam, tak tahu mana. Dia kutip ni bubur simen apa semua apa? Ni simen lain semua. Tu. Oh. Kotak rantai standard. Orang hitam memang orang hitam pula kau hitam. Orang tu memang suka-suka benda-benda aku ni. Okey, kita dah buat balik dah. Dia kutip balik dah semua. Hak ni tak ada apa pun. Ni hari tu kita buat kat Wat ni. Lepas tu hak ni detailing sikit. Hak ni kalau siapa-siapa nak main buat boleh boleh main sini kan. Main dekat batu tu. Tapi apa tu? Dia ada tapi apa? Tapi kena sidai Kena sidai. Dia kalau nak kalut-kalut tak boleh sebab nama pun detailing. Faham tak? Abang macam bini apa, kalau apa detail pasal bini apa, teruk dah. Abang rasa aku nak kena buat apa lagi lepas ni, nak tengok macam mana keadaan. Apa lagi? Sebab semua dah okey dah. Semua starter pun semua dah buat dah okey dah. Aku dah beli dah ni. Aku cuma nak cari strike Strike EFI ni. Sebab aku dah cari dah warna apa nanti kan macam mana. Harga tak tahu lagi, mungkin kedai ni boleh hutang mana. Boleh. Minta kat Tokek boleh hutang. 6 bulan. Hak ni sebenarnya kedai ni buat apa? Dia tayar. Buat gila laju boleh? Dia boleh. Dia kena sembang belakang. Ingat lah. Orang tinggal batu, standby kedai ni. Ingat, yang mana tahu-tahu meluru tempat kali belakang. FI kambing. Banyak sudah kisah yang tertinggal, kau buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis, arungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh mimpi.